touch, I can with you, with you, with you, with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Zamri. Baiklah, mari kita lihat soalan pertama, iaitu kita boleh lihat dalam aktiviti ini murid diminta untuk melihat gambar taman permainan dengan teliti dan mengenal pasti huruf B yang terdapat dalamnya. Seterusnya, murid dikehendaki membulatkan hanya 3 huruf B sahaja yang betul. Murid perlu berhati-hati supaya tidak terkeliru dengan huruf yang lain yang hampir sama bentuknya seperti huruf D. Aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah memberi banyak kelebihan kepada perkembangan literasi membaca dan menulis murid sekolah rendah. Melalui latihan ini, murid dapat meningkatkan keupayaan mengecam huruf dengan lebih tepat, menggunakan ingatan terhadap bentuk huruf, serta melatih koordinasi mata dan tangan semasa membulatkan jawapan. Selain itu, kemahiran membezakan huruf yang hampir serupa juga dapat mempertingkatkan lagi yang sangat penting dalam proses membaca dan menulis dengan betul. Secara tidak langsung, aktiviti ini membantu murid membina asas literasi yang kukuh, meningkatkan fokus serta menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan bermakna. Baiklah, kita pergi ke soalan seterusnya ini. Soalan ini membantu murid dalam kemahiran membaca awal dengan cara yang menyeronokkan dan interaktif. Melalui aktiviti mencari dan membulatkan huruf K, murid dapat meningkatkan keupayaan mengenal huruf dengan lebih cepat serta membezakan huruf yang hampir sama seperti K, L dan M. Selain itu, aktiviti ini juga dapat melatih fokus dan kepekaan visual murid kerana perlu meneliti setiap bahagian gambar dengan teliti. Secara tidak langsung, kemahiran ini menyokong perkembangan membaca kerana pengecaman huruf yang baik merupakan asas penting dalam pembinaan suku kata dan perkataan. Tambahan pula, pendekatan berasaskan gambar menjadikan pembelajaran lebih menarik sekaligus meningkatkan minat murid untuk belajar membaca. Baiklah, apabila kita lihat kedua soalan tadi telah merangkumi beberapa standard kandungan dan standard pembelajaran, iaitu yang pertama 2.1 asas membaca dan memahami, iaitu membaca dengan sebutan yang betul. Dan standard yang kedua iaitu 2.2 membaca, memahami dan menakul bahan grafik, iaitu mengenal pasti kosakata iaitu huruf dalam bahan grafik. Baiklah, kita pergi ke muka surat seterusnya, iaitu gambar pertama ini merupakan bahagian tunjuk ajar sahaja, iaitu yang bertujuan memperkenalkan konsep suku kata kepada murid sekolah rendah secara visual dan berperingkat. Dalam gambar tersebut, murid dapat melihat perkataan kucing yang dipecahkan kepada 2 suku kata, iaitu KUku dan CIN, cing, dan menjadi kucing. Pendekatan ini membantu murid memahami bahawa sesuatu perkataan boleh dibina daripada gabungan beberapa suku kata yang mudah. Melalui keadaan ini, murid dapat meningkatkan lagi kemahiran literasi asas, khususnya dalam membaca dan menulis kerana mereka belajar mengecam bunyi suku kata serta menggabungkannya menjadi perkataan yang bermakna. Selain itu, penggunaan gambar yang menarik seperti dalam gambar ini dan berwarna-warni dapat merangsang minat murid untuk belajar serta memudahkan mereka mengingati struktur perkataan dengan lebih berkesan. Baiklah, dalam gambar kedua ini pula merupakan bahagian latihan yang bertujuan menguji kefahaman murid terhadap konsep suku kata yang telah dipelajari. Dalam aktiviti ini, murid dikehendaki melengkapkan perkataan berdasarkan suku kata yang diberi, iaitu biobo dan tiotol akan menjadi botol. Untuk membentuk perkataan botol, murid perlu berfikir dan memilih suku kata yang betul bagi melengkapkan perkataan tersebut. Latihan ini sangat penting dalam memperkukuhkan kemahiran literasi membaca dan menulis kerana latihan ini dapat melatih murid untuk menggabungkan bunyi suku kata dengan tepat serta memahami makna perkataan yang dibina. Secara tidak langsung, aktiviti ini juga dapat meningkatkan lagi daya pemikiran murid, fokus murid dan keyakinan murid dalam menggunakan bahasa dengan betul dalam kehidupan seharian.
Dalam soalan ini juga telah merangkumi beberapa standard kandungan dan standard pembelajaran, iaitu yang pertama 2.1 asas membaca dan memahami, iaitu membaca dan memahami perkataan. Yang kedua iaitu 2.2 membaca, memahami dan menakul bahan grafik, iaitu mengenal pasti kosakata, mengenali kosakata. Yang ketiga pula iaitu 3.2 menulis perkataan, frasah dan ayat yang bermakna, iaitu membina dan menulis perkataan. Baiklah, kita pergi kepada rumus seterusnya. Gambar pertama merupakan aktiviti membaca huruf dan mewarna yang bertujuan membantu murid sekolah rendah mengenal huruf dengan lebih jelas dan menyeronokkan. Dalam aktiviti ini, murid diminta untuk membaca huruf-huruf yang diberikan, kemudian mewarnakan setiap huruf tersebut dengan cantik. Pendekatan ini dapat meningkatkan kemahiran literasi awal, khususnya dalam aspek membaca dan mengucap huruf vokal serta konsonan. Selain itu, aktiviti mewarna juga dapat membantu perkembangan motor halus murid serta meningkatkan fokus dan koordinasi mata dan tangan murid. Melalui gabungan membaca dan mewarna, murid bukan sahaja belajar mengenal huruf, tetapi juga lebih mudah mengingati bentuk dan bunyi huruf dengan berkesan. Baiklah, standard kandungan dan standard pembelajaran yang ada dalam soalan ini, iaitu yang pertama 2.1 iaitu asas membaca dan memahami, iaitu membaca perkataan, iaitu asas huruf ke perkataan. Yang kedua iaitu 3.1 asas menulis, iaitu menulis secara mekanis, iaitu perkataan. Baiklah, kita pergi kepada musrat seterusnya, iaitu soalan seterusnya. Gambar ini pula merupakan aktiviti mengisi tempat kosong dengan huruf yang betul, yang memberi fokus kepada pembinaan perkataan berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Dalam soalan ini, murid perlu melihat gambar, iaitu contohnya haiwan seperti ikan, lumba-lumba, dan melengkapkan huruf yang hilang untuk membentuk perkataan yang tepat. Aktiviti ini sangat penting dalam memperkukuhkan kemahiran literasi membaca dan menulis, kerana murid perlu berfikir, mengenal pasti bunyi serta memahami hubungan antara gambar dan perkataan. Selain itu, latihan ini juga membantu meningkatkan kemahiran ejaan, daya ingatan serta keyakinan murid dalam membina perkataan dengan betul dalam penggunaan harian mereka. Dalam soalan ini pula terkandungi beberapa standard kandungan dan standard pembelajaran, iaitu yang pertama 2.1 asas membaca dan memahami, iaitu membaca dan memahami perkataan. Yang kedua iaitu 2.2 membaca, memahami dan menakul bahan grafik, ini mengenal pasti kosakata. Yang ketiga pula 3.2 iaitu menulis perkataan, frasah dan ayat bermakna, iaitu membina dan menulis perkataan. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada saudara saya iaitu Faris Khairi bagi meneruskan pembentangan buku bergrade ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faris Khairi bin Mat Amir Khair. Saya akan membentangkan analisis bagi 5 muka surat daripada sebuah buku bergrade yang kami telah cipta, iaitu Aidil, Afiq dan Faris. 5 muka surat ini akan memfokuskan kepada 2 kemahiran utama, iaitu kemahiran membaca dan kemahiran menulis pada peringkat awal persekolahan. Setiap aktiviti ini direka untuk mengukuhkan penguasaan murid terhadap struktur perkataan, suku kata dan perkaitan antara gambar dengan perkataan. Sebagai contoh, aktiviti padanan. Mari kita mulakan dengan muka surat pertama daripada saya, iaitu aktiviti 7, latihan membaca. Mengikut arahan, murid diminta untuk melurik suku kata awal yang betul bagi setiap perkataan yang diberikan. Contohnya, bagi perkataan jarak tong, murid perlu memilih antara memilih su atau sa untuk membentuk perkataan sotong seperti gambar yang telah tertera. Begitu juga untuk perkataan jarak tam yang menjadi ketam dan seterusnya. Standard pembelajaran adalah 2.1.1 dan dalam kurungan 1 Roman, iaitu
Aktiviti ini menyokong standard pembelajaran iaitu membaca suku kata terbuka dan tertutup. Ia juga melatih kemahiran mengenal pasti bunyi awal perkataan. Sebagai contoh, mengenal bunyi so ataupun sa. Objektif bagi latihan ini adalah murid dapat mengenal pasti dan memadankan suku kata awal dengan tepat untuk membentuk perkataan bermakna. Ini adalah asas penting untuk bacaan awal. Seterusnya kita beralih ke aktiviti 8 iaitu latihan membaca di muka surat seterusnya. Untuk aktiviti ini, arahan yang diberikan adalah sedikit lebih mencabar iaitu murid dikehendaki membina perkataan di tempat kosong berdasarkan gambar yang disediakan. Sebagai contoh yang telah saya berikan untuk memudahkan para murid, perkataan burung ditunjukkan sebagai B, jarak R, jarak NG dan murid perlu mengisi huruf vokal yang betul sehingga menjadi burung. Saya memberikan satu contoh supaya murid lebih mudah untuk memahami arahan. Begitu juga dengan perkataan yang seterusnya seperti J jarak K jarak T yang menjadi jaket dan S jarak M P jarak N yang menjadi sampan. Aktiviti ini merujuk kepada standard pembelajaran 3.1.2 dalam kurungan 1 Roman iaitu menulis perkataan dengan ejaan yang betul. Penekanan diberikan kepada penguasaan huruf vokal dan konsonan dalam struktur perkataan. Menurut aktiviti saya, ia lebih memfokuskan kepada penguasaan huruf vokal. Objektif aktiviti ini adalah untuk menguji pemahaman murid tentang ejaan sebenar sesuatu perkataan berdasarkan rangsangan visual iaitu gambar. Selain itu, aktiviti ini juga menggalakkan murid untuk berfikir secara kritis dalam mengenal pasti huruf yang hilang dalam sesuatu perkataan. Buku surat yang seterusnya menampilkan aktiviti 9 iaitu latihan membaca yang menggunakan kaedah pemadanan. Untuk aktiviti ini, arahan yang diberikan ialah murid diminta memadankan gambar haiwan dengan perkataan yang betul. Terdapat beberapa gambar seperti burung, paus, arnab, udang dan ketam yang perlu dipadankan dengan label perkataan di sebelahnya. Aktiviti ini meliputi standard pembelajaran 2.1.2 dalam kurungan 1 Roman dan 2 Roman iaitu membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup serta mengaitkan perkataan dengan gambar. Objektif aktiviti ini adalah untuk memastikan murid bukan sahaja boleh membaca tetapi juga memahami makna perkataan tersebut dengan menghubungkannya kepada objek sebenar iaitu kepada perkataannya. Secara tidak langsung, aktiviti ini dapat memperkukuh kefahaman murid tentang perbendaharaan kata. Sekarang kita beralih kepada kemahiran utama yang seterusnya iaitu kemahiran menulis. Dan aktiviti pertama, latihan menulis. Untuk aktiviti ini, arahan yang diberikan adalah cukup senang iaitu murid dikehendaki menyambungkan garisan untuk membentuk perkataan yang betul. Aktiviti ini berbentuk latihan menulis secara menebalkan huruf. Contoh yang diberikan ialah perkataan sotong dan udang yang ditulis berulang kali dalam bentuk putus-putus untuk ditulis semula oleh murid. Aktiviti ini menyokong standard pembelajaran 3.1.1 dalam kurungan 2 Roman iaitu menulis huruf kecil dan huruf besar dengan cara yang betul dan kemas. Objektif aktiviti ini adalah untuk melatih kemahiran psikomotor halus murid. Melalui aktiviti menyambung garisan dan menebalkan huruf, murid dapat mempelajari pembentukan huruf yang betul. Seterusnya, memastikan tulisan mereka kemas dan mudah dibaca. Berdasarkan pengalaman saya, apabila seorang pelajar tahfiz ingin menulis Al-Quran, iaitu menulis tahriri, beliau juga mempunyai satu buku yang sudah tertulis ayat Al-Quran. Mereka hanya ikut saja untuk membetulkan tulisan jawi mereka. Akhir sekali daripada saya iaitu aktiviti 2, latihan menulis. Untuk aktiviti ini, arahan yang diberikan
ialah murid diberikan huruf-huruf yang tidak tersusun. Contohnya, huruf K, N, I, A perlu disusun menjadi perkataan ikan. Seterusnya, murid perlu menyusun huruf seperti A, M, Y, A menjadi perkataan ayam, T, K, I menjadi perkataan itik, dan seterusnya. Aktiviti ini selaras dengan standard pembelajaran 3.1.2 dalam kurungan 1 Roman, iaitu menulis perkataan dengan ejaan yang betul. Aktiviti ini juga menguji pengetahuan ejaan murid secara konstruktif. Objektif aktiviti ini adalah untuk membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada mereka tentang ejaan dan struktur perkataan bagi menyusun huruf menjadi perkataan yang bermakna. Secara tidak langsung, aktiviti ini juga menjadi satu bentuk pentaksiran untuk melihat sama ada murid benar-benar menguasai ejaan sesuatu perkataan dan bukan sekadar meniru. Sekian saja daripada saya. Kita akan beralih kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Akimi bin Azali daripada BM2. Jadi pembentang 3. Murid akan menjalankan aktiviti kedua, iaitu mencari dan mewarnakan perkataan dalam kotak huruf yang disediakan. Antara perkataan yang perlu dicari ialah seperti kereta, kamera, bola, roti dan lain-lain. Melalui aktiviti ini, murid akan dapat mengukuhkan kemahiran mengecam huruf dan perkataan. Yang kedua, membina dan menulis perkataan dengan betul. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan ketelitian. Yang keempat, memahami ejaan serta makna perkataan. Selain itu, aktiviti ini juga menyeronokkan kerana melibatkan elemen permainan seperti mencari perkataan yang dapat menarik minat para pelajar. Baiklah, sebagai penutup, aktiviti ini sangat sesuai digunakan dalam bilik darjah kerana bukan sahaja membantu murid dalam kemahiran menulis, malah turut meningkatkan kemahiran berfikir dan pemerhatian mereka. Baiklah, aktiviti sini pula merupakan berkaitan dengan membaca ayat dan nilai murni, iaitu integriti. Aktiviti ini memberi fokus kepada kemahiran membaca dan memahami ayat serta mengenal pasti nilai murni dalam petikan. Jadi langkah pertama, murid akan membaca petikan yang diberikan. Contohnya, Ali ada duit. Ali jumpa duit di lantai. Ali fikir sejenak. Ali tidak ambil duit itu. Ali pergi ke guru. Ali beri duit itu kepada guru. Guru puji Ali. Ali murid yang jujur. Melalui bacaan ini, murid dilatih membaca dengan sebutan yang betul dan memahami isi cerita. Langkah kedua, murid menjawab soalan kefahaman, iaitu yang pertama, siapakah yang jumpa duit? Di manakah Ali jumpa duit? Kepada siapakah Ali beri duit itu? Jadi, aktiviti ini membantu murid memahami isi bacaan serta membina jawapan yang tepat. Langkah ketiga, murid membaca semula ayat sebagai pengukuhan. Contohnya, Ali jumpa duit. Langkah keempat pula, murid mengenal pasti nilai murni dalam cerita, iaitu integriti. Contohnya, Ali seorang yang jujur. Jadi, melalui aktiviti ini, murid akan dapat yang pertama, membaca ayat dengan lancar. Yang kedua, memahami isi kandungan. Yang ketiga, menjawab soalan dengan betul. Yang keempat,
mengenal dan mengamalkan nilai-nilai murni seperti kejujuran. Sebagai penutup, aktiviti ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran membaca, tapi juga membentuk sasiah murid yang berintegriti. Jadi, aktiviti ini pula ialah mengenai dengan kefahaman konteks, iaitu yang memberi fokus kepada kemahiran menyusun ayat dan melengkapkan ayat berdasarkan konteks. Aktiviti ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A, susun perkataan menjadi ayat. Murid diberikan beberapa perkataan yang tidak tersusun seperti makan, nasi, Ali. Yang kedua, buku, Anita baca. Yang ketiga, air, Aiman minum. Tugas murid adalah untuk menyusun perkataan tersebut menjadi ayat yang betul. Contoh jawapannya, Ali makan nasi, Anita baca buku, Aiman minum air. Melalui aktiviti ini, murid dapat yang pertama, memahami struktur ayat yang betul. Yang kedua, membina ayat mudah. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran menulis. Jadi bahagian B, aktiviti ini kita tengok apa yang hilang ke dalam ayat yang tidak lengkap itu. Jadi murid diberikan ayat yang tidak lengkap seperti Siti pakai apa, lepas tu dia tulis baru, Melin baca apa. Murid perlu memilih jawapan yang betul berdasarkan konteks, iaitu Siti pakai baju baru, Melin baca buku. Aktiviti ini membantu murid yang pertama memahami makna ayat, yang kedua membuat pilihan jawapan yang tepat, yang ketiga menggunakan perkataan mengikut konteks. Secara keseluruhannya, aktiviti ini dapat mengukuhkan kemahiran membina ayat, meningkatkan kefahaman konteks dan melatih murid fikir secara logik dan tepat. Jadi, slide yang terakhir ini pula berkenaan dengan tahniah dan refleksi, iaitu sebagai penutup pembelajaran hari ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua murid kerana telah berjaya mengikuti aktiviti membaca dan menulis dengan baik. Tahniah, anda semua sudah pandai membaca dan menulis. Lepas tu kita letak bintang. Letaklah beberapa bintang pun. Seterusnya kita lihat refleksi diri daripada pembelajaran hari ini. Melalui aktiviti yang telah dijalankan, murid telah berjaya membaca ayat mudah dengan betul, menyusun perkataan menjadi ayat yang lengkap, memilih jawapan yang betul berdasarkan konteks, mengamalkan nilai murni iaitu bersikap jujur. Jadi kita boleh tanya murid-murid, cuba fikir sejenak apa yang kamu telah pelajari hari ini. Adakah kamu lebih yakin untuk membaca dan menulis? Jadi ingat, kita bukan sahaja belajar membaca dan menulis, tetapi juga belajar menjadi seorang yang jujur dan berakhlak baik. Kesimpulannya, teruskan usaha dan latihan supaya kamu menjadi murid yang cemerlang dalam pelajaran dan juga sesia. Itu merupakan contoh guru berkata di dalam muka grade kepada muridnya. Sekian, terima kasih.